orang ikut sahaja arus perdana yang berlaku pada hari ini, so dia akan terjerumus di akhir zaman. Tenang benang, dia ada sambungan lagi. Okey. Sambungan dia tenang benang, dia bukan berhenti di situ. Dia tenang benang, jalan pulang di akhir zaman. Jalan pulang di akhir zaman. Hari ini kita tengok, macam Da'i tengok sendiri kan, hari ini kita pasti kiamat itu pasti. Dajjal keluar itu pasti. Perkara akhir zaman, gempur bumi, bencana itu pasti. Kerosakan akhlak, berlaku kemaksiatan itu pasti. Kita tak boleh nak halang. Tapi bagaimana kita nak cari satu kumpulan manusia yang boleh avoid daripada perkara itu ataupun boleh menang dalam situasi itu. I see. Maknanya ada orang yang tak jumpa pun jalan pulang. Ada orang tak jumpa, ada orang ikut sahaja arus perdana yang berlaku pada hari ini. So dia akan terjerumus di akhir zaman. Tapi kita nak cari orang ni, kita nak bagi tahu kepada orang, cari jalan supaya kembali kepada Allah dengan jalan pulang di akhir zaman. Sebab itulah kita nak tenang benang di akhir zaman. Ustaz, saya baru-baru ni dapat satu soalan daripada seorang pegawai polis berpangkat tinggi lah. Dia kata, macam mana kita ni nak menurunkan kadar masalah sosial di kalangan remaja, masalah rempitnya, penyalahgunaan bahan kan, dari segi maksiat yang berlaku. Jadi dia kata macam nak kurangkan. Jadi saya bila dengar Ustaz sebut tadi pasal kemaksiatan, kerosakan ni dia akan makin bertambah. Dia bukan makin berkurang. Betul. Jadi sebenarnya kita memang tak boleh nak turunkan peratusan tu. Macam mana Ustaz? Kalau ikutkan logiknya, memang kita tak boleh nak bendung kemaksiatan itu berlaku. Yang kita boleh bendungnya adalah bagaimana kita nak bagi, bila mana orang berlaku maksiat, bagaimana kita nak atasi supaya mereka tarik handbrake kembali kepada Allah.